Okey, video ni lama sikit. Video ni saya akan menceritakan macam mana saya dan isteri menjadi dealer public gold. Jom daftar public gold. Saya akan share sedikit macam mana saya dan isteri lah menjadi dealer public gold. So masa tahun 2022 tu saya dan isteri kami ada buat simpanan seorang 200. So kira orang kumpul duit. So adalah lebih kurang dalam 5,000 ke 6,000 macam itulah. Apa yang berlaku setelah kita orang ada duit yang banyak, tak adalah banyak pun dah. So kami merasakan yang kami ni adalah orang yang paling kaya di dalam dunia, dan semua benda kami nak beli sebab nampak duit dalam akaun tu terlampau banyak. Mulalah kata nak beli TV lah, nak beli macam-macam benda yang kita orang nak beli. So berlaku kebocoran dalam simpanan kami lah. Pada tahun 2022 isteri saya dia menjadi customer public gold. So dia cakap public gold ni adalah untuk kita boleh beli emas, kita buat simpanan emas. Pun bermulalah journey kami sebagai penyimpan emas. Saya beli 1 dinar, isteri saya pun beli 1 dinar. So 2 dinar lah. Masa 1 dinar lebih kurang 1,150 untuk sekeping 1 dinar lah. So 1 dinar ni 4.25. Kita orang buat EPP, maksudnya bayar bulan-bulan selama 10 bulan lah. So habis 10 bulan saya beli lagi, sehinggalah awal tahun 2025 saya tanya dengan isteri saya, kita dah berapa banyak kita punya simpanan emas kita ni kan. So dia beritahu sekarang kita dah ada 4 keping 1 dinar, dan juga 2 keping 5 gram. Sedar-sedar kita orang dah ada dah, dan tak bocor pun. So perkara ni menjadi satu benda yang impress kepada saya lah. So, ini satu benda yang bagus ni kan. So start daripada itulah saya merasakan kebaikan menyimpan emas ni, dan dia tidak bocor lah. Bukan kami tidak guna, kami guna juga untuk bayar down payment kereta kan. So saya pergi pajakkan 2 dinar saya lah. So kami bayar down payment, and then kami tabur balik. Emas tu duit jugalah, tak ada masalah untuk menyimpan. Berbanding dengan apa yang kami cuba try buat sebelum ni, kami simpan duit di dalam akaun. So bermula pada saat tu kami nak share kebaikan menyimpan emas ni dengan platform public gold yang memudahkan kepada penyimpan emas boleh buat serendah RM100 ada dalam akaun Gap lah. So bermula daripada situ kami decide untuk jadi dealer public gold. Kami nak share kebaikan menyimpan emas ni supaya tuan-tuan dan puan-puan yang mana ada masalah untuk menyimpan duit, menyimpan harta ataupun menyimpan kekayaan supaya tidak bocor. So semoga perkongsian saya ni boleh memberi inspirasi kepada tuan-tuan. Right.